Hahaha, otak aku. Astaghfirullah. Komen pun. Laki si General Nick pun boleh tahan bodoh juga lah. Try abalone. Kamu punya saya. Tolonglah. Yang ni abalone. A-B-A-L-O-N-E. Abalone. Abalone. Bukan bawah tu. Korang ni kan. Korang yang take aku. Lepas tu, otak tu jangan blue sangat. Kenapa kita letak something benda tu terbuka Kenapa kena cuci macam tu Tolong, adab dengan makanan. Ni makanan bukan benda lain. First, yang dia tuang benda putih ni bukan sabun fat, garam. Pasal apa bila kita letak garam, benda tu terbuka? Hang kena tahu, kawasan long abalone ni adalah otot, muscle. Bukan macam muscle manusia. Ni muscle cengkerang. Tak dijadikan cerita bila hang tabuk garam. Garam kan sodium chloride. Letak pula garam yang jenis rabuk, high concentration sodium chloride. So garam ni dah jadi macam hypertonic. Jangan beritahu tak nak belajar. Cair yang bersifat hypertonic solution, dia buat apa dekat kawasan yang bukan hypertonic? Maksudnya kawasan yang kurang pekat lah. Secara sainsnya akan berlaku perubahan air dari kawasan yang kurang pekat kepada pekat. Secara tidak langsung, kawasan sini akan kecut. Sama macam abalone. Garam bila tabuk dekat permukaan abalone, tu akan ada tindak balas pada otot-otot abalone jadi kecut. And kalau hang perasan betul-betul, dia akan berair, keluar air. Sebab tidak balas hypertonik. Semua ni tidak balas sains. Otak tu jangan kotak sangat boleh. And pasal apa kita guna garam, awak tak guna cuka? Garam kan ada sifat antibakteria. Memang ada kajian benda tu. Fikir logik lah. Hang luka. Siapa mula-mula doktor cuci luka hang dengan ayat garam? Nombor lain. Sebab antibakteria. Same principle kita guna untuk cuci abalone. Nak cuci kotor-kotoran pada abalone. Tambah pula seafood tinggi dengan contamination. Ada mercury, kadang-kadang ada algae yang boleh menyebabkan kita keracunan makanan. Abalone ni kaya dengan omega 3. Sembang pasal omega 3 tak payah habaq dah. Bagus untuk jantung, bagus untuk cairkan darah, anti keradangan, baik untuk tisu-tisu otak. Hang nak tahu, otak kita ni ada 60% lemak baik. Omega 3 antara komponen pada otak. DHA antara omega 3 yang paling dominan pada otak. Hang nak cerdik, banyak makan omega 3 jenis DHA. Sebab dia bantu kesihatan otak, sel otak neuron, bantu untuk komunikasi, untuk elakkan Alzheimer, untuk memori, macam-macam lah. Tapi nak makan berpada-pada. Sebab walaupun kolesterol daripada sumber makanan kurang, maksud kurang kat sini adalah apa yang makan seafood ke apa, dia tidak mempengaruhi kolesterol darah. Cumanya tu hang makan gula, gula punca pada kolesterol sebenarnya. Tetapi hang tetap kena makan dalam sederhana. Ni bagus ni, kaya magnesium, iron, selenium, zinc. Bagus untuk kesuburan lelaki sebenarnya. Boleh makan, tapi jangan otak kuning. Sebab adab pada makanan, okey?